Hai, Assalamualaikum. Korang tahu tak apa itu Cubism? Cubism ni adalah satu gaya seni yang diperkenalkan pada awal abad ke-20 dan diperkenalkan oleh Pablo Picasso dan juga George Braque. Jadi, dalam Cubism ni, contohnya lah ada satu objek. Objek itu dipecahkan menjadi bentuk-bentuk asas macam segitiga, segi empat, garisan, dan bentuk-bentuk ini disusun menjadilah satu hasil karya seni bernama Cubism. Jadi hasil karya seni Cubism ni biasanya bergeometri, berbagai-bagai bentuk dan tidak realistik, tetapi menunjukkan struktur dan perspektif yang lebih mendalam. Korang nak tahu tak apa itu style and brush stroke? Style and brush stroke ni merupakan satu teknik ataupun cara lah untuk kita nak menghasilkan lukisan yang cantik dan kemas. Jadi bila nak hasilkan lukisan yang cantik dan kemas ni, kita mestilah pilih brush yang betul. Contohnya daripada segi ketebalan ataupun daripada segi dia punya halus brush tersebut. Warna pun main peranan yang penting tau dekat lukisan kita. Jadi bila kita pilih warna tu, kita kena tengok jugalah lukisan kita tu sesuai tak dengan warna ni. Kalau contoh warna yang terang, mestilah lukisan kita tu akan jadi terang. Dan warna yang cerah tu, lukisan kita pun akan jadi cerah dan tenang. Okey, untuk ciri utama Cubism dalam lukisan, saya boleh terangkan adalah dekat sini dia adalah pemecahan objek di figura kepada bentuk dan sasar geometri yang kemudiannya dia disusun semula dan dalam bentuk abstrak. Okey, ia adalah pendekatan revolusioner. Ini memecahkan perspektif satu titik tradisional, sebaliknya mempersembahkan subjek dari pelbagai sudut pandangan secara serentak dalam satu kanvas. Okey, untuk pada dasarnya ia adalah satu langkah ke arah abstraktasi yang mencabar persepsi penonton terhadap realiti. Okey, kalau contoh saya boleh bagi adalah dua pelukis utama ialah Pablo Picasso dan George Braque. Jadi antara Cubist yang terkenal ialah Juan Gris. Juan Gris ni biasanya menghasilkan karya berunsurkan kehidupan seharian macam meja, botol, gitar, surat khabar dan macam-macam lagi. Dan hasil karya dia ni ada satu trademark di mana dia akan menghasilkan karya Cubism yang berwarna cerah, seimbang, teratur berbanding Picasso dan juga Braque yang biasanya hasil karya mereka lebih gelap dan juga eksperimental. Pada pendapat saya, hasil karya seni Juan Gris ni dia sangat menarik kerana ianya terancang, lebih kemas dan teratur. Dia menggunakan warna-warna yang lembut tetapi tetap memberi impak dan yang paling penting sekali mudah difahami. Pada pendapat saya, Cubism ni merupakan satu karya seni yang sangat berani dan menunjukkan bahawa karya seni itu tidak perlulah menjadi satu karya yang realistik untuk mudah difahami. Dan Cubism ini merupakan satu karya yang menarik kerana ia mempengaruhi ramai artis moden dengan cara ia memecahkan objek kepada pelbagai bentuk yang berguna dalam rekaan grafik, seni digital dan juga animasi pada masa kini. The second Cubism artist is Pablo Picasso. Pablo Picasso merupakan seorang pelukis Spanyol. Selain itu, beliau juga membuat cetakan, ahli ceramik serta perakar teater yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Perancis. Beliau juga merupakan salah seorang artis yang paling berpengaruh pada abad ke-20 kerana mengasaskan gerakan Cubist, ciptaan arca yang dibina bersama collage dan untuk pelbagai jenis gaya yang beliau kembangkan dan terokai. Selain daripada itu, antara karya-karya terbaik beliau adalah foto Cubist Les Demoiselles d'Avignon pada tahun 1907 dan karya kedua beliau adalah lukisan anti perang Guernica 1937. Gambarannya yang sangat dramatik, pengeboman Guernica oleh tentera udara Jerman dan Itali semasa Perang Saudara Spanyol. Ism ni bagi pendapat saya dia sangat pentinglah untuk kita sebab dapat memberikan impak yang besar. Contohnya dapat memberikan ilmu pengetahuan yang tinggi untuk para pelukis yang baru nak mengenali dunia pelukis. Jadi nasihat saya adalah kita perlulah menerokai dalam bidang lukisan ni, tak kiralah pada zaman dahulu ataupun sekarang kerana ia berkembang mengikut peredaran masa. Okey, yang seterusnya adalah tokoh Albert Glees. Dia ni juga adalah seorang pelukis Perancis yang merupakan pengasas Cubism dan dia juga terkenal dengan
peranan penting dalam memperkenalkan Cubism di Amerika Syarikat dan juga seorang penulis teori seni yang berpengaruh. Okey, untuk yang terakhir adalah saya mendapati bahawa Cubism ni menarik dan signifikan atas beberapa sebab utama lah. Okey, yang pertama saya boleh beri adalah perspektif baharu. Okey, untuk sebelum Cubism, seni lukis ni dia cuba meniru realiti. Cubism melalui kaedah Cubism analitik dan sintetik. Okey, dan dia juga mengubah cara melihat objek dengan menunjukkan dari pelbagai sudut serentak. Jadi juga mencabar tanggapan tradisional tentang ruang dan perspektif. Untuk secara ringkasnya saya boleh bagi adalah Cubism signifikan kerana ia tidak hanya mengubah gaya seni tetapi juga mengubah cara kita memahami realiti visual dan potensi ekspresi artistik.